Jangan tengok ke arah bukit. Aku balik ke rumah dengan kepala berserabut. Petang tu, masa aku tengah basuh baju kat belakang rumah, jiran aku Kak Hasnah tegur. "Cikgu Amir, semalam awak dengar juga ke? Aku angguk." "Jangan hirau cikgu. Kadang-kadang tu, suara tu tak ganggu. Tapi kalau kita layan, dia akan datang dekat." Aku tanya dia, "Siapa dia tu, Kak?" Kak Hasnah diam. Lepas tu dia cakap, "Bukan manusia, cikgu. Tapi dia pernah jadi manusia. Orang kampung kata, dulu ada lelaki mati tergantung kat atas bukit. Tu, tengah malam, dia azan sendiri sebelum ikat tali kat leher." Nama aku Amir, umur 27 tahun. Kerja sebagai cikgu kafah kat sebuah kampung terpencil dekat Jelebu, Negeri Sembilan. Aku baru je berpindah ke sini 2 bulan lepas sebab dapat penempatan dari pejabat agama. Nama kampung ni, Kampung Bukit Genting. Ya, macam nama tu, kampung ni memang betul-betul terletak berhampiran sebuah bukit yang orang kampung panggil Bukit Waktu. Mula-mula aku ingatkan itu cuma nama je. Tapi lama-lama aku perasan orang kampung ni memang macam jaga masa sangat-sangat. Lepas pukul 7 malam je, memang sunyi terus satu kampung. Tak ada bunyi motor, tak ada bunyi budak-budak main, tak ada orang berbual pun kat tepi jalan.